main? Siapa nak main taman? Saya. Okey, bagus. Okey, kalau nak main taman, janji dengan cikgu, hati-hati main, jangan tolak-tolak kawan, boleh? Boleh. Okey, semua boleh main. Okey, situ tu. Jangan lari-lari. Cikgu. Ni saya dah sediakan peti pertolongan cemas. Okey, good. Okay. Jom kita tengok kanak-kanak. Okey. Tak laju. Ya, Iman tinggi lagi Iman. Tinggi lah ni. Nak kejar nak saya. Iman. Aduh. Iman, darah. Cikgu. Sakitnya. Cikgu. Ya, kenapa? Ada kawan saya tangan dia berdarah. Kan situ. Dina, macam mana awak boleh jatuh ni? Tadi saya kejar Iman, lepas tu Iman lari, lepas tu saya jatuh. Alamak. Okey, tak apa. Ni Cikgu tak tepi dulu. Okey. Dulu. Okey, tak apalah, kita pergi dekat sana nak. Kat sini berumput. Okey, jom. Okey. PPM, boleh ke tolong callkan Mak Idina bagi tahu yang dia terjatuh hari ni? Assalamualaikum, ni Mak Idina ke? Saya daripada pihak sekolah. Tadi Idina dia lari-lari, jadi dia terjatuh. Dia main taman tadi. Tapi dia luka tadi, jadi saya nak minta izin untuk cikgu buat rawatan awal untuk dia, boleh ke? Lepas rawatan awal, Boleh. Puan boleh ambil dia, bawa pergi klinik. Okey, terima kasih. alatan-alatan yang diperlukan: air bersih, kain anduh, kapas dan iodin. Bersihkan kotoran pada tangan kanak-kanak menggunakan kapas. Tak apa. Sekejap je ni. Sekejap lagi dah okey. Alirkan air yang bersih ke tangan kanak-kanak. Sapukan ubat iodin pada luka. Balutkan tangan menggunakan kain anduh dan ikatan buku sila. Baca sihat ke cikgu? Sihat. Kalau awak stronger. Cikgu kita pasal kau cepat orang cikgu dia. Okey. Dah. Okey, lepas tu saya Mak Idina. Okey, Mak Idina nak ambil Idina. Idina jom. Okey. Ini kan Mak Idina. Tadi dia jatuh, dia lari. Lepas tu kita seret dekat batu. Lepas tu saya dah adukkan sikit. Ada letak ubat ini sikit tadi. Terima kasih. Okey, sama-sama. Okey, hati-hati Idina. Okey, bye-bye. Jalan dah dulu. Nampak kosong.
main dekat taman. Yeay! Seronok tak? Seronok! Okey, kalau nak main dekat taman, dengar dulu arahan cikgu. Pertama, cikgu tak nak ada yang lari-lari. Boleh? Boleh. Yang kedua, tak nak rebut-rebut. Okey. Yang ketiga, kalau ada apa-apa, terus panggil cikgu. Cikgu. Okey, awak semua dah boleh main. Yeay! Cikgu Di. Okey, yang ini pertolongan cemas saya dah bawakan. Okey, terima kasih. Alright, sama-sama. Ya, Iman tinggi lagi Iman. Tinggi dah ni. Nak kejarlah saya. Iman. Aduh. Iman, darah. Cikgu. Cikgu. Sakitnya. Cikgu. Ada kawan saya terjatuh. Teruk ke? Teruk, tangan dia berdarah. Okey, jom kita tengok. Aduh, sakitnya. Ya Allah. Sekejap. Macam mana boleh kena ni? Oh, tadi saya lari kejar Iman. Lepas tu saya tersadung, terjatuh. Ni ke? Batu ni ke? Ya. Sekejap, cikgu letak kotak tik dulu. Okey, jom kita pergi dekat tempat teduh sikit. Kak Dila. Ada murid jatuh. Boleh tak? Callkan Ibu Idina. Hello, Assalamualaikum. Yang ini Ibu Idina ke? Saya PPM dari Prasekolah Halimah Sa'diah. Puan, saya nak maklumkan yang Idina tadi dia main lari dekat taman, lepas tu dia terjatuh, tangan dia luka. Jadinya cikgu balutkanlah dia punya tangan tu dengan bandage. Boleh ke saya nak minta puan ambil Idina, lepas tu bawa dia pulang pergi ke klinik ataupun hospital? Okey. Boleh ambil kejap lagi. Okey, terima kasih puan. Alatan-alatan yang diperlukan: air bersih, kapas, kain anduh dan iodin. Bila nak kapas boleh? Boleh, kejap Bersihkan kotoran pada tangan murid menggunakan kapas yang bersih. Sakitnya. Basuhkan darah menggunakan air yang bersih. Okay, saya letakkan lotion kuning. Okay, terima kasih. Letakkan ubat iodin pada tangan yang luka. Okay, dah. Boleh tak nak kain bandage? Okay, kejap Asyik je. Terima kasih. Balutkan tangan menggunakan kain anduh dan ikatan buku sila. Jatuh sikit. Tapi saya dah balut. Lepas tu saya dah basuhkan luka dia. Nanti kalau ada apa-apa, puan bolehlah bawa dia pergi klinik. Terima kasih cikgu. Sama-sama.